Yeay, berjaya! Puncak Bukit Batu Suluh. Bukan biasa-biasa kami ni. Sampai rupanya Bukit Batu Suluh. Jalannya senang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali kita di Kayuh di Tonggang. Bertempat di Ipoh. Jalan masuk sini agak kecil ya. Tapi jalan okey, lubang-lubang sikit. Air je lah. Kid friendly. Agak nice lah. Kalau pengunjung minggu tak ramai orang. Ni antara harga ya Kayuh di Tonggang. Bayaran masuk RM5, kanak-kanak RM3. Sechalet kami ambil RM90 yang kecil sebab 2 orang je kan. Yang besar ada sewaan pondok 30-20, tempat remah 30-45, tempat masak. So semua info je kat sini ya. Dah ke sana tu tempat kemah. Ni chalet kami. Wah, ni kami tak sure. Pondok Tree Bulu Beting. Tapi inilah chalet kami. Chalet 1 Perawas. Dia lepak sini. Lampu ada. Dan telefon ada weh. Ni tengok bilik. So agak nice untuk RM50. Ada plug point, ada lampu, ada kipas, kaca dah, ada katil, ada selimut, ada jam, ada cermin, warna tak ada, ada bagong. Tingkat dia macam gini. Oh, nice. Agak nice untuk berdua. Baca review hari tu, line tak ada. Tapi mungkin sekarang ni dah ada line. Benar tu. Nak masuk sini jalannya macam gini je. Satu jalan. Kalau kita bertembung, kita kena tepi bagilah luang untuk langsung. Normal kan? Cuma jalannya okey. Lepas sikit tu biasa. Oh, ada kedai runcit dan produk komuniti. Kan? Tutup hari ni kot. Oh, kereta boleh masuk lah sampai sini. Untuk kau senang tak barang. So tak payah bawa wagong. Parking situ kedai. Parking lepas pilih. Lupa nak tunjuk kan. Tempat the most important iaitu toilet. Situ chalet kami. Ni Sinki. Toilet dekat je dengan kemah. Ni toilet. Jom. Nice.
Toilet nice. Tempat mandi. Separate. Toilet dan tempat mandi. Toilet. 2 toilet. 1 tempat mandi. Tapi biasanya toilet tu pun orang mandi. Cuma sekarang ni kami daripada Pangkor ke Ipoh ke datang sini. So buat datang camping tak bawa dapur, tak bawa apa, tak bawa. Keluar sekejap. So sekejap lagi sambung. Disebabkan kayu ditonggang tadi ada line, kami pun buka Google Map cari tempat yang menarik di sekitar sini yang tiba-tiba terjumpa Bukit Batu Suluh. Hanya berjarak lebih kurang tadi berapa? 5 ke 6 km je daripada kayu ditonggang tadi. Tapi jalannya macam gini lah. Ada berlubang-lubang sikit, jalan sempit lah. So hati-hati sikit nak datang. Nampak ni? Nampak daripada kamera? Apa? Lempangan Sultan Azlan Shah. Tu, cantik. So, kita start jam. Sekejap lagi kami pun tak tahu jalan macam mana. Apa pun, sekejap lagi kami share GPS. Ikut lah kalau nak naik kan. Teknologi lah. So, nampak jalan merah ni, naik sini. Tanya penjaga kayu ditonggang tadi. Kami tanya boleh ke naik. Dia kata ramai je orang naik. Saja ada semasa. Jalan ya maksudnya 350 meter. Lantai lagi. Masih lagi lantai. Straight lah. Tapi tengok pada bawah ni ada tapak motor. Kena langgar dek kelawar. Oh. Terasa dia punya tu kaki dia. Ada marking. So, oh tu 430 daripada jalan masuk tadi. Akan dapat marking ni. So jadi jalan ni yang jalan depan sikit lah, nampak marking tu, marking merah. Ada petai ni. Petai, elok. Ni, marking. Alhamdulillah ada marking. Barulah dia start naik sikit. Rupa-rupanya kat sini ada pacak, babe. Nampak pacak?
Turunkan satu misteri. Kat sini ada pacak. Memang akhir kot. Memang bukit kan. Daripada 430 tadi. Oh, selim lapar adik. 600 meter. Lalu parking. Wah, pokok merah. Merah? Kuning. Ni pokok apa ni? Dah mosi-mosi. Oh, cantik. Mosi-mosi. Wah. Kita belanja sikit. Pokok merah. Oh, cantik. Oh. Jadi turun. Oh. Turun. Wah. Silap start zoom. Ada tali. Tadi kita dah sampai. Oh, panas ha. Ku apa dia? Naik. 3. Mosi-mosi. Pokok merah. Nampak cahaya tak tu? Nampak macam dah nak sampai. Wah, mosi-mosi. Dan tu ada Macam di jalan lain. Ah. Tak ada angin. sampai. Mosi-mosi. Berapa panas dia mosi-mosi ya? Kambing. Ah. Kilometer ke 0.72. 720. Daripada parking. Menyesalnya tak bawa payung. Ini rupanya puncak. Open. Ah, panas. Buat apa tu? Manjat ke tu? Tengok tali ni. Make sure orang atas sampai dulu, baru kita boleh kambing. Ni orang atas tak sampai lagi. Lepas tu climbing. Mula motor water. Oh. Sekejap
Wah, tu pokok apa tu? Kenapa warna dia lain? Cantik lah. Masya Allah. Panas. Ah. Wah, dah sampai. 16 minit. Weh, nak balik. Hanya 16 minit. 750 meter je daripada parking. Kita sampai ke puncak Bukit Batu Suluh. Bertepat di ni mana? Ipoh. Ini kita. Ulu Kinta. Ini jadi pintu tengah. Kalau tengok epangan. Ush. Ni berpeluh bukan sebab ni oh. Bukan sebab letih ke apa. Panas. Open pukul 3 lebih. So elok-eloknya tak pagi lah. Alhamdulillah hiking. Petang sokmo tengah hari sokmo. Hanya 750 meter je daripada parking. Tengok perjalanan tadi. Best lah, ada musi-musi. Ada climbing sikit. Dekat je. Hanya 16 minit. Ada batu-batu macam gini. Uish, mana pun ikut. Tapi hati-hati tau sebab ni nampak ada batu macam hulu gini. Bergerak macam gini. Tak ada puncak. Tak ada signboard. Yeay, berjaya! Puncak Bukit Batu Suluh. Kami tak nampak kan daripada kamera. Tengah-tengah panas macam ni hujang ni. Soalannya, kat mana nak berteduh? Panas Open. Belakang tu empangan tadi. Turun sikit macam bahaya. Sekejap Gila. Open. Hujan panas tu. Tapi ala-ala 360 yang kita guna nampak di sekeliling ni. Hati-hati ada batu hulu situ. Yang sana empangan. Ni kalau ada drone mesti best. Sekarang ni pandangan kita terhalang oleh ni. Ada pokok. Pantu pun. Terus. Tak nampak daripada sini hempangan. Nampak sipi-sipi je. Nampak daripada kamera. Cantik depan ni. Boleh imagine kalau pagi mesti bawah ni berkabus ala-ala awan kapet macam tu kan. Ni pun dah start macam ke nak hujang. Dah start nampak macam ke kabus-kabus sikit ni. Walaupun panas. Demam ni. Memang dah panas. Tapi 16 minit je. Turun lagi mungkin boleh shoot. Shoot. Tak ada lah. Santai je. Ada hujan lebat. Dah bawa baju lebih. So kami nak lepak dulu. Sekejap lagi baru turun. Bye bye. Cantik. Tak sia-sia datang. Cantik. 16 minit je. Walking je. Walking je. Tak tengok tu. Ada tu. Dah pergi ke? Belum. Kapu ada satu jatuh pasti. Ada batu jatuh satu. Weh, ada jalan situ nak tengok empangan. Rumput. So, hati-hati lah you. Tinggi lah pula.
Nampak lembut. Ni datang ni sikit je. Rupa-rupanya ada jalan nak pergi ke sini sikit. Dia belanja mosi-mosi. Mosi-mosi. Dan tu sini. Ush, ada tali sini. Maknanya ada jalan dari sini. Kan ni jalan kita tadi. Bukan. Kita tadi datang dari sana. Alah, nak explore. Macam-macam masuk terbang. Wah, sini lagi jelas. Astaghfirullahalazim. Cantiknya ciptaan Allah. Ini ciptaan manusia. Cantik dia. Subhanallah. Cuma push. Tak sia-sia kami datang. Easy hiking je guys. Tak payah nak geduh-gedah. Ni ada signboard rupanya. Mana signboard? Tu, selit tau. Yes. Kami kurang research. Tu tak tahu boleh pergi sini. Ingat kau tak tu je. Dan akhirnya, atau tak di akhirnya, sini pun akhirnya, Bukit Batu Suluh is done. Bukit Batu Suluh. Bukan biasa-biasa kami ni. Sampai rupanya Bukit Batu Suluh. Jalannya senang. Disebabkan tiada orang, ini tempat kami punya. Today is our day. Tengok. Acah-acah je. Panas. Sekejap. Menitik-nitik perlu. Nampak? Aduh lah, hai. Panas. Oh. Hello empangang. Seronok. Panas sikit tu okey je. Bukan sekali bila datang. Jauh pula tu. Mungkin hari ni first and last kami datang. Banyak lagi bukit-bukit yang menanti kami. Zoo. Kami ada di sini. Datanglah. Betul tahu mengarut. Cantik kan? So sampai di sinilah video kami kali ni. Jarak tadi berapa? 750 meter je. Dan kami akan share GPS untuk memudahkan korang datang sini. Sebab ada simpan tu, ada simpan ni. Mungkin apa makin tercabut ke apa yang pokok utuh ke, pokok utuh, pokok tumbang ke, halang laluang. Nampak orang? Daripada situ kami naik. Situ kot. Bye bye, jumpa lagi di next video. Sedikit selingang turun. Teteh. Hiya. Cece. Kau tahu yang kelakarnya beria kita tunggu sini. Rupa-rupanya macam tadi. Ni lagi selamat.
Yang ni lagi selamat. Itulah. Penuh-penuh nak string. Sangka. Yang ni jalan di tali belakang tadi oh. Sini je. Lagi selamat. Allah. Sebab itulah kena research. Tengok. Ni jalan pasir. Ush. Ha, kan dah cakap. Habis masa. Tunang sebelah hutang. Sangat-sangat okey. Ini ada bocor. Melepuh hujan sangat-sangat lebat. Ini okey, tiada bocor. Terpaksa parking betul-betul depan ni sebab lebat. Tadi air tenang je. Tengok air sekarang. Tak nampak batu kecil. Boleh nak mandi. Beli makanan balik-balik dah hujan lebat. Dah laju dah air. Lebat ni macam. Yang penting tempat tidur kita kering. Walaupun hujan lebat. Buka esok. Bye-bye. Tapi dia carikan ni. Itu dia toilet. Sini pun toilet. Dekat-dekat toilet. Baik. Oh, sini ada tepisan air. Tepisan air yang mengalir ke dalam sungai Senoi. Biasanya ditemui di kawasan tanah tinggi seperti bukit dan gunung. Dan tada! Dekat kayu di tonggang ni ada denai nom bercacik jak. Panjang denai ni hanya 804 meter. So, trekking lah kot. Tapi 804 meter je. Jom kita tengok. Ada menara tinjau. Antara burung-burung yang ada di sekitar kayu di tonggang. So, jom kita naik. Menara tinjau. Jom naik. Ha? Alamak, kunci. Lah. Kunci pula. Sedul lah. Tempat tinggi. Kunci pula. Oh, sedikit info-info berkenaan. Daun ke kapal terbang. Oh, setiap pokok-pokok ni bagi nama. Denai dan bercacik jak. So, bersentak raku siar. Bawah ada kacat juga. Tajam lu. Lupa sokmo tajam. Maklumlah, kita bukan Sarawak punya orang. Lapang. Ini biasa ada kan dari bukit kan. Jadi, kita follow orang. Oh. Mana boleh ada dua jalan sini? Pasir, licin. Yang ni adakah turun ke sungai saja? Oh, yang ni turun ke sungai je. Atas tadi. Kenapa dia buat? Oh, laluan ni untuk turun sungai. Yang cantik ni.
Masa lagi orang cantik ni. Makin tak? Ni jalan yang sebenar. Mesti tak ada jalan lain. Oh. Nampak pada map tu, rasanya trekking biasa je. Tak ada panjat memanjat apa semua. Sebab tu kami pakai slipper je. Trekking macam ni je. Bolehlah bawa anak-anak. Sedah sikit. Ada banyak info pasal pokok-pokok. Ada tipu jalan. Tapi Gaya kita kena follow signboard ni dekat nama pokok. pokok terak nasi. Tak nasi. Oh, ya tak ada ni. Tak ada marking, tak ada anak panah. Mungkin kena datang dengan ni kot. Dengan homestay punya tu. Pak atas 40 meter daripada parking sampai ke menara Pencawang Terikong kot. Nak pergi mana situ? Tu dah kunci. Pak atas 45. 1.27 sampai kat Telekon tadi. Ni kan ada simpang 4. Tahu lah pergi mana. Situ dah jalan. Situ pun jalan. Sini lah kot. Kita telah ambil kanan pula. Sepatutnya 850 meter. Lalu ada naik tu kan. Dah terlajak. Tak ada tanda tu. Kita nak pergi mana pula? Dah jumpa. Rupa-rupanya sampai kat papan tanda tadi tu. Simpang 4 tu ke kanan. Barulah kita jumpa jambatan gantung. Sesak tadi. Tinggi pula tu menaik. Dah seming gini yang pakai selipar licing. Tapi kita terjumpa hidden gem. Jambatan gantung. Ush. Tergelam. Apa tu? Broni Rinia. PJIB. Alhamdulillah. Ni ada orang lalu tak sebenarnya? Oh. Sepau sini dah tu. Jambatan gantung. Bila anda pergi ke saya di Tongrang, boleh melalui. Kalau anda kenal
Tu nampak macam laluan kebun orang. Ni jalan sedikit jelas. So kita pilih jalan ni. Terlalu banyak simpan. Tapi simpang. banyak doa simpang je. Tu. Semalam kami pun tak begitu. Bukit Batu Suluh. Daripada bukit ni, kalau kita nampak di sini yang ini yang bukit yang tinggi tu. Kalau kita naik sini ini sama tinggi yang semalam kita tengok. Tahu. Pastilah saya. So selepas kami explore tadi cakap nak U-turn lah. Tapi biasa macam nak explore lagi. 1.95 belah sesak belah U-turn sana tadi. Kami jumpa balik jalan ni. Jalan tat. Tengok tu rambutan merah. Oh, dia tak jual. Dia nak beli. Oh, sampai kampung. Tengok tu pokok rambutan. Masya Allah. Ini pokok durian. Rambutan banyak ah. Oh, Tu durian. durian ada. Semua bau durian. Oh, Banyak pun tu. Wow, cantik. So kami teruskan perjalanan. tu nama kat belakang tu. Itulah Gunung Kuabu. Yeah. Waduh. Ikut. Waduh ni. Janganlah gitu. Banyak orang buah-buah rambutan tu semua. bercanda. Betik memang kebun orang. Sono ni pokok durian. Oh, sonok-sonok kak. Kita ada kat mana sekarang ni? Dia kata turun je. Ambil kanan. Sono ke? I will come back. Stronger. Tiba. Walaupun- Ni kalau jogging syok Walaupun kita kena hempak pokok semalam. Hempak buah semalam. I will come back. Jalan-jalan kampung orang. Oh, dan semua ni Cantik. memang kebun orang asli. Dah jumpa jalan tak. Ish. Tengok tu. Benda tu. Banjaran. Betul dah. Rasa tu. Banjaran. Kubu. Boga. Sebab batu sawo kat situ. Tonggang. 49 minit. 2.72 km. Tersasar jauh daripada laluan asal dia. Kita kembali ke Kayuh di Tongkang. Ni semua kita pakai mesin dia. Mesin Walaupun semalam hujan lebat, tapi pagi ni macam gini lah air. Budak-budak boleh main. Sini cetek je. Yang depan chalet tadi yang sedikit tinggi. Sini berpasir sikit. So kalau budak-budak terjatuh ke apa, tak ada lah kepala terhempak batu bang. Sini ujung-ujung ni berpasir sikit. Yang belakang tu berbatu. Sampailah sini. tak bakar-bakar ada. Wah. Yang hujung ni best. Oh. Privacy, berpasir, ada tempat duduk, ada tempat bakar, ada tempat letak barang. Bawah-bawah pokok sikit kan. Kalau panas teduh. Cuma macam gitu lah. Kita tengok kot laluan air. Itu macam laluan air kalau hujan. Sampai sini kan.
Lepas tu air je biasanya mesti sampai sini kan. Sampai sini. Entah. Pandai-pandai. Tengok tu. Kita boleh nampak pemandangan ke sana. Tidak. Masuk lipat hari tu. Sini seluk. Masuk lah. Tengok sekejap. 3 kilometer kat jalan, sejam lebih. Dah sampai kat Chalet balik. Sini sikit dalam. Nampak? Sini sikit dalam. Di sana sedikit tuhu tetek. Sini laju. So selepas kami terlekai, tu jambatan. Situ dah langgar sikit dekat dia orang bermain tu. Dekat dia orang main. Tapi yang paling dalam kami tengok sini. Atas pada kepala dia punya dalam. So hati-hatilah kalau main kat tali ni. Rasanya tali ni kalau panjang pun terjung oh. Cuma tak ada yang kepala lah. Takut seorang-seorang. Jadi bagi peminat dalam, sini dalam. Sana kid friendly. Dekat bagian camping sana. Benda bulat je. So sampai di sini sajalah video kami kali ni. Malam hujan lebat. So ini sedikit berlumpur sikit lah. Kalau nampak di dalam tu badan pun dah bau terlumpur lah. Nampak bau ni. Kita berlumpur. So bye bye. See you next video. Tak ada lah. Pangku, Ipoh, Cinta. Lepas ni balik lah. Bye.